Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulina wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada minggu ini, pada hari Jumaat yang mulia ini, kita dapat bersama-sama untuk mendengar syarahan bagi hadis yang ke-34, hadis hadis arba'in Imam An-Nawawi. Hadis yang 34 ini merupakan hadis yang berkait dengan kemungkaran. Dan syarahnya hadis ini datang daripada An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran wa yughayyiruhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Jadi hadis yang ke-34 ini daripada matan tu maksudnya adalah daripada hadis itu sendiri, maksudnya adalah daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa dalam kalangan kamu melihat satu kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangan. Dan sekiranya dia tidak mampu mengubah dengan tangan, maka dia perlu mengubahnya dengan lisan ataupun lidah. Dan jika dengan lidah pun jika tak mampu, maka ubah dengan hati. Tetapi perubahan dengan hati itu adalah selemah-lemah iman. Hadis ni adalah hadis riwayat Muslim. Hadis ini dia mengajar kita untuk melakukan pencegahan kepada kemungkaran. Dan pencegahan kepada kemungkaran ni dia ada 3 peringkat. Peringkat pertama ialah dengan menggunakan kuasa yang kita ada. Peringkat kedua adalah dengan menggunakan percakapan lisan yang kita ada. Dan peringkat ketiga adalah menggunakan hati yang kita ada untuk membenci satu kelakuan kemungkaran tersebut. Tetapi bagi semua orang Islam ni, tak kira kita ni seorang yang berkuasa ataupun pandai bercakap ataupun suka simpan dalam hati, kita semua ada kewajipan untuk nak menentang, mencegah dan menghapuskan kemungkaran. Kerana kemungkaran ni lah, kerana mencegah kemungkaran ini adalah satu benteng untuk nak pertahankan orang Islam, pertahankan orang iman, orang yang beriman, pertahankan keluarga kita, jiran kita, sahabat-sahabat kita daripada kerosakan akhlak dan keruntuhan masyarakat. Maka hukum untuk nak mencegah kemungkaran tu adalah secara asasnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Contohnya dekat taman saya dulu ada kes dadah. Ada kes dadah. Ada kemungkaran lah dadah tu kan. Jadi menjadi fardu kifayah bagi seluruh orang dalam taman ini untuk melaporkan adanya wujud kes dadah kepada polis. Kes dadah kepada polis. Ialah fardu kifayah. Tetapi kalau di rumah kita ada kes dadah, auzubillah minasyaitonirrajim lah. Moga Allah elakkan daripada berlaku. Tapi jika rumah kita ada kes dadah, maka kita menjadi fardu ain kepada kita untuk nak mencegah berlakunya kemungkaran kes dadah tu di rumah kita sendiri. Sebab dah tak ada orang lain dah. Dia jadi fardu ain, dia jadi kewajipan kepada kita untuk mencegah kemungkaran tersebut kerana tak ada orang lain yang boleh dilakukan. Itu adalah bagaimana kemungkaran itu harus diwajibkan untuk dicegah. Contoh yang lain adalah ikan kat belakang saya ni lah. Ikan kat belakang saya ni. Sebelum ni saya ada 6 ikan. Ikan tu ikan yang lawa-lawa, warna oranye ada, warna merah ada, warna biru ada. Segala jenis warna yang ada ni, kalau awak terfikir warna tu, ikan tu ada kat belakang ni lah. Tapi pada satu hari tu, tiba-tiba saya tengok ikan tinggal 3 ekor je. Bila saya tanya anak saya,
Anak saya, pertama sekali saya tengok anak saya, tangan dia ada darah. Darah. Lepas tu tangan sebelah ada basah. Mulut dia, mulut dia macam terkumak kambing sesuatu lah. Saya tanya kenapa basah? Dia cakap, Syauqi main air. Lepas tu saya tengok kat akuarium penuh basah. Saya penuh basah, saya tanya dia, bila saya tengok, saya tanya, kenapa ikan tinggal 3? Syauqi, mana lagi 4 ikan? Dia tanya, oh, ikan kena makan dengan cicak. Ha, eh. Tangan dia penuh ni. Tangan sebelah ni, darah ikan ni. Darah ikan kecil kan? Kalau ikan kecil, dia ada darah sikit tau. Darah kecil, tangan sebelah basah ni. Mulut ni saya tak tahu, saya tak berani nak tengok apa ada dalam mulut dia. Dan mulut dia tengah terkumak kambing something lah. Kata cicak makan ikan. Sedangkan kita tahulah memang anak saya yang buat lah kan. Takkan kita nak cicak makan ikan. Cicak ni besar ni je. Takkan dia nak makan ikan besar dia juga. Dengan kurusnya kan. Cicak makan ikan. Jadi adakah kita sebagai manusia ketika itu, kita melihat kemungkaran yang dilakukan oleh anak saya yang melakukan pembunuhan kepada ikan ni untuk kita lempang dia, atau kita maki dia, ataupun kita just menerima bahawa anak saya ni dalam proses nak belajar eksperimen bagaimana nak berinteraksi dengan ikan. Dia nak test ikan ni, kalau dia cekik, mati ke tak mati, kalau dia campak ke dinding, kalau dia makan ikan tu manis, masam ke, sedap ke. Jadi kita just marah dalam hati sahaja. Pada masa lain, kita terimalah ikan saya dah mati. Itulah salah contoh kemungkaran kemungkaran kecil lah. Contoh-contoh kemungkaran kecil yang berlaku di rumah saya, dan bagaimana kita boleh mencegah sama ada dengan tangan, dengan mulut ataupun dengan hati. Dan merujuk kepada kes ikan dan kes pembunuhan ikan anak saya tadi, dan juga hadis ni. Hadis ni dia kata bahawa ada 3 cara untuk kita nak mencegah kemungkaran, iaitu sama ada dengan kuasa yang kita ada, dengan lisan yang kita ada, dan juga dengan hatilah. Yang pertama ialah dengan tangan, iaitu dengan kuasa. Maksudnya ialah kita menggunakan kuasa, menggunakan pangkat, atau menggunakan kekuatan yang kita ada untuk menghentikan maksiat. Jadi dia ditujukan kepada orang yang memang ada authority, memang yang ada bidang kuasa dalam perkara macam, contohnya macam polis. Jika ada kes dadah di rumah saya, adakah saya pergi menolong, buat rakaman, buat edisi siasat, panggil Ramsi Walia? Tak ada Saya panggil polis untuk menyelesaikan masalah kes dadah di rumah saya, sebab hanya mereka yang ada kuasa Ni dulu sekarang tak ada kes dadah Jadi, ataupun contohnya ada berlakunya pergaduhan, apa ni, pergaduhan kan, kat depan rumah saya ni, tiba-tiba ada orang bergaduh, bertumbuk, kerang tu. Adakah kita ambil, kita pilih, aku nak tumbuk siapa ni? Aku nak join lah tumbuk ni. Aku nak tumbuk siapa hari ni? Kita lihat tali tampil, belasah dua-dua. Tak Sebab dia bukan kuasa kita untuk nak meleraikan pergaduhan dengan tumbuk. Kita kena panggil orang yang ada kuasa lah. Jadi, orang awam bila melibatkan tangan, bila melibatkan kuasa, ini makna orang yang berada autoriti sahaja yang ada kuasa untuk menyelesaikan kemungkaran tersebut. Dan kita ni yang tak ada autoriti, yang bukan bidang kuasa kita, kita tak boleh mengambil tindakan undang-undang secara um, melulu dan membabi buta. Sebab dia akan mencetuskan huru-hara dalam hidup kita nantilah. Nabi Muhammad SAW ketika berlakunya uh, pembukaan Mekah, pembukaan kota Mekah, Fatu Mekah, lepas Nabi Muhammad SAW ditindas, Nabi pernah, dia solat tu, dia letakkan organ, bayangkan pagi-pagi tu, kaum musyrikin tu dia pagi-pagi sebeli unta, lepas dah ambil daging semua, ada baki, babat, perut unta, usus yang tak pakai kan, nak makan liat kan, lepas tu nak rebus, air tengah tak ada, nak jimat air. Jadi dia pun simpan. Dia simpan tu, dia nampak Nabi tengah semayang, dia letak kat Nabi punya leher. Oh, Nabi nak bangun pun sampai tak
Boleh. Itulah kekejaman dilakukan oleh kaum musyrikin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi keluar daripada Mekah, dan kemudian dalam masa beberapa tahun tu dibawa bala tentera dia seramai 10,000 orang untuk membuka kembali pintu Mekah dan membebaskan Mekah daripada cengkaman kaum musyrikin. Benda pertama yang dibuat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata bahawa ja'a al-haq, telah tiba kebenaran, wa zahaqal batil, dan telah jahanam, telah hancurnya kebatilan. Inna batila kana zahuqan. Dan sesungguhnya memang kebatilan tu sudah pasti akan dihancurkan. So, bila Nabi Muhammad SAW datang kepada di kawasan Kaabah tu, disebut ayat tadi tu, dihancurkan semua berhala. Semua berhala dihancurkan. Ada 360 berhala, semua berhala tu dihancurkan. Jadi dia menggunakan kuasa dia, kuasa yang dia ada untuk menghancurkan semua berhala. Dia tak ada kata, okey, saya dah buka pintu Mekah, saya nak berunding, saya pecah 5 berhala, you bagi saya you bagi saya 5 tong minyak. Oh, tak ada. Nabi Muhammad SAW menggunakan autoriti dia tu untuk menghancurkan semua berhala tanpa menggunakan lisan, tanpa menggunakan hati. Dia tak kata pun, berhala siapa ni? Bolehkah kita berunding dulu nak hancurkan? Tak ada. Tak menggunakan lisan. Atau bila tengok berhala ni, aku tak suka berhala ni, tapi aku tak sampai hati nak pecah. Tak. Nabi menggunakan yadun, menggunakan tangan dia untuk menghancurkan semua berhala ni lah. Jadi ini adalah salah satu contoh bagaimana authority ataupun kuasa digunakan untuk mencegah kemungkaran. Mencegah kemungkaran. Contoh pertama lah. Yang kedua ialah menggunakan lisan. Macam tadi anak saya, dia kata cicak makan ikan. Walaupun tak logik cicak makan ikan. Adakah saya menggunakan lisan untuk nak marah anak saya? Cicak makan ikan, apa tak logik sangat kau punya menipu ayat? Taklah. Tapi saya boleh cakap tu dengan lisan. Sama juga dalam kita nak mencegah kemungkaran nanti, jika kita tidak mempunyai kuasa, maka kita wajib menegur sesuatu benda yang mungkar tu dengan lisan. Lisan ni tak semestinya marah, pukul, marah, tengking, tapi nasihat, ceramah, teguran, teguran terbuka, teguran tertutup, nasihat bersirat, nasihat tidak bersirat, tulisan, tulisan terbuka, tulisan tertutup, tulisan tulisan nasihat berbentuk sindiran, nasihat yang tersembunyi. Itulah yang dinamakan sebagai um, uh, mencegah kemungkaran dengan lisan. Dan bila kita melakukan pencegahan kemungkaran dengan lisan, kita ingat bahawa kita tidak mempunyai kuasa. Dan jika kita salah dalam melakukan teguran atau cegahan kemungkaran menggunakan lisan, kemungkinan apa yang kita cakap tu akan kena kepada diri kita kembali. Jadi kita mesti melakukan teguran itu atau pencegahan kemungkaran dengan lisan tu dengan hikmah, kata-kata yang baik, beradab, supaya penerima ni boleh menerima teguran tanpa rasa terhina. Macam kes anak saya tadi, adakah perlu saya nak marah dia? Tak perlu pun. Apa yang saya dapat kalau saya marah anak saya, melainkan dia sedih, dia nangis, lepas tu dia lupa dah. Dia lupa dah. Jika saya dengan berhikmah, saya kata bahawa ikan adalah makhluk hidup. Dia hidup macam mana anak hidup. Dia berhak penyawa macam mana anak menyawa. Dia berhak dikasihi macam mana ayah sayang Syauqi. Jadi oleh itu kita tak boleh membunuh ikan, mencekik ikan, menggigit ikan atau mencampak-campak ikan kerana dia makhluk hidup macam Syauqi. Itulah contoh teguran yang berhikmah supaya orang yang menerima teguran tu tidak menerima teguran, dia tak rasa terhina. Ada pernah satu kes dalam kisah Nabi Muhammad SAW.
Okay, masjid Nabi dahulu ni, dia bukan masjid yang macam kita sekarang. Masjid sekarang ada kapet, ada aircon. Kapet masjid sekarang ni lagi elok daripada kapet rumah kita tau. Rumah kita ni kapet dah 10 tahun tak tukar-tukar. Masjid setiap Ramadan tukar kapet. Awak tahu tak? So kapet sekarang ni lebih fancy daripada kapet sekarang di masjid ni. Setengah masjid tu lebih fancy, lebih lawa daripada rumah kita. Rumah kita ni kan tak aircon pun tak ada. Oh, panas lah, panas. Bazir duit je beli aircon. Tapi masjid ni dengan aircon sejuk, kipas sebesar taufan Kipas tu, kat masjid kalau buka ni, boleh ada taufan dalam masjid. Betapa laju dengan canggihnya. Dia punya kipas dia lah. Masjid sekarang. Tapi masjid pada zaman Nabi Muhammad SAW ni, dia macam pondok saja. Dia macam pondok saja. Kalau kita tengok, um, kalau kita dah pernah pergi umrah dan kita pergi kepada maqam Nabi Muhammad SAW tu, kita tengok besar masjid tu, kecil je. Kecil je. Tak besar lah. Jadi masjid pada zaman dahulu ni, lantai dia pun taklah lantai macam kita. Lantai dia daripada tanah. Lantai dia daripada tanah lah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi bila ada orang Badui datang, dia solat. Bila ada orang Badui datang, dia pergi kat masjid, dia tengok masjid ni tanah kot. Dia pun kencing lah sepah-sepah. Bila dia kencing sepah-sepah, para sahabat ni datang. Oh, amboi kau kencing Dia ambil kursi basah. Dia ambil kayu baseball, dia pukul Dia nak pukul lah. Supaya dia, supaya orang Badui tu berhenti kencing Ha. Tapi Nabi Muhammad SAW dia melarang. Jangan. Jangan bagi dia. Jangan pukul dia. Biar dia habiskan kencing dulu. Kemudian Nabi pergi dekat-dekat dengan orang Badui itu. Nabi kata bahawa Inna hadhihi masajida la tas la tasluhu li syai'in hadha bauli. Dia kata bahawa sesungguhnya masjid ini tidak wajar sama sekali dikotori dengan sesuatu daripada air kencing dan kotoran ini. Dan Nabi Muhammad SAW berkata bahawa innama hiya li dhikrillah ghairu azza wa jalla wa salati wal qiraatil Quran. Sesungguhnya masjid ini digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersolat dan membaca Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad SAW dijemput orang Badui tu daripada dia marah. Oh, bayangkan masjid kita kan cantik-cantik, kita dah lah derma setiap masuk gaji kita dah derma supaya masjid ni bagi cantik, bagi lawa. Tiba orang datang berak kat kita punya kapet. Aku nak cakik-cakik kan. Ataupun masjid kita ni, kita dah derma, dah simpan dalam tabung. Tiba-tiba esoknya dalam situ kita tengok ada orang curi tabung. Dia pergi korek tabung, pak, buka. Dia ambil 2-3 ribu dalam tu. Oh, kalau kita ambil, kita sembelih potong tangan, potong jari kita seksa kan, potong jari potong contohlah kan. Tapi Nabi Muhammad SAW dia cakap dengan baik, kerana bagi dia orang Badui ni orang kampung yang tak faham bahawa bila kita masuk masjid, kita akan ada adab di masjid. Tak boleh nak kencing sepah-sepah. Dan walaupun para sahabat tu marah, pukul dia, Nabi Muhammad SAW dengan hikmah dan bijaksana, dia kata bahawa dia minta sahabat tu simbah je air kencing tu. Lepas dah simbah sebab ni tanah kan, dia simbah, dia terus meresap ke bawah dan Nabi Muhammad SAW menegur dia dengan lisan yang lembut. Jadi dengan kelembutan tu, orang Badui tu dia pun tak rasa terhina bila ditegur oleh Nabi Muhammad SAW. Inilah salah satu contoh bagaimana kita menghadapi sesuatu kemungkaran dengan teguran yang berhikmah. Tapi sebenarnya untuk menjadi seorang yang berhikmah ialah satu cabaran yang sangat-sangat besar. Dan setiap kali kita cakap tu, kita kena fikir dulu apa respon dia bila kita cakap A. Apa respon dia bila kita cakap B. Apa respon dia kita cakap C. Kita kena fikir masa-masa
teguran yang kita nak bagi kepada orang lain. Sebab setiap orang tu dilahirkan dengan keluarga yang berbeza, rumah tangga yang berbeza, anak yang berbeza, budaya yang berbeza. Semua ni menjadi insan dalam dunia sentiasa berbeza-beza. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan semua insan ni berbeza-beza supaya kita sentiasa memerlukan di antara satu dengan yang lain. Dan sebagai seorang manusia, kita kena terima bahawa setiap orang tu kerana mereka dilahirkan berbeza, memerlukan approach teguran ataupun nasihat yang berbeza-beza. Okey, peringkat ketiga ialah dengan hati, iaitu kita nak membenci maksiat tersebut. Okay, jika contohnya bila anak saya dia makan ikan tu, dia pergi bunuh semua ikan tu, pertama ialah saya membenci benda tu. Saya taklah marah, saya tak lempang dia, saya tak ambil kursi belasah dia, tak. Saya membenci benda tu, membenci sebab kita beli ikan mahal-mahal, mati di tangan anak sendiri. Dan membenci benda tu lah, kita simpan dalam hati. Sebab lagi penting ialah kita nak anak kita belajar daripada eksperimen, kesilapan yang dia lakukan. Sama juga dengan ni, jika seorang tu ingin melakukan kemungkaran, tetapi dia tak ada kuasa untuk mencegah. Jika seorang tu ingin mencegah kemungkaran, tetapi dia tidak mempunyai kuasa untuk mencegah kemungkaran tersebut, dia tak ada kuasa untuk mencegah kemungkaran tersebut, dan dia dia tak ada kemampuan lisan ataupun tulisan untuk mencegah kemungkaran tersebut, dia boleh boleh membenci dengan hati. Membenci dengan hati. Jika dia melakukan ataupun dia melakukan pencegahan kemungkaran tu, nyawa dia akan diancam. Dia cakap benda satu, dia akan dipancung. Maka itu dia boleh menggunakan kebencian dalam hati untuk nak mencegah kemungkaran tersebut. Bila dia berkata dalam hati, maknanya dia membenci kemungkaran tu, dia tidak redha, dan dia berdoa bahawa orang yang melakukan tu akan diberikan hidayah. Dan ini nama dia adalah selemah-lemah iman. Masih lagi beriman. Awak kena ingat, ini masih lagi beriman, tetapi ialah selemah-lemah iman. Contohnya ialah contoh keteguhan sahabat Ammar bin Yasir ketika diseksa. Okay. Keluarga Yasir ni, semua keluarga dia diseksa. Ayah dia dibunuh, ayah dia diseksa. Ibu dia diseksa, ayah dia Yasir diseksa. Sumayyah diseksa di depan mata Yasir sampai mati. Awak bayangkan keluarga yang kita sayang ni, anak kita diseksa sampai mati supaya kita tu menyebut kata kufur. Yasir dia masuk Islam, keluarga Yasir dia masuk Islam. Dia di Mekah lah. Bila dia masuk Islam, kafir Quraisy tahu, dia seksa mak ayah Yasir ni. Kalau dulu masa saya muda ni, saya baca cerita ni, dia tak beri kesan pada saya. Tapi bila saya dah ada keluarga, dah ada anak, kita bayangkan, isteri kita diseksa sampai mati, anak kita diseksa sampai mati, supaya kita ni kata bahawa Islam bukan agama yang benar. Contoh, Islam bukan agama yang benar. Itulah satu dugaan yang sangat-sangat berat, dan itu yang berlaku pada Yasir ni lah. Dan bila dia tengok ayah dia dah mati dah, mak dia dah mati, dia tengok Yasir ni masih dia kata bahawa dia tak nak maki Nabi Muhammad SAW, dia percaya bahawa Allah Maha Esa, Allah adalah satu, tak boleh disyirikan dengan berhala-berhala lain. Maka diseksa Ibn Ammar ni lah, Ammar bin Yasir. Diseksa, dia ambil batu. Siapa, kalau awak biasa masak kan, biasa masak kat rumah ni, tangan, baju semua ni dah kena luka dah. Luka potong bawang, luka potong ayam. Tangan saya ni kat sini dah tak ada nerve tau. Dia tak ada nerve, dah tak ada saraf. Saraf apa?
Dia tak ada sensor tau. Sebab saya pernah terpotong kat tangan saya ni masa nak potong ayam. Pat! Terpotong. Jadi kat sini dah tak ada sensor eh. Sensor ke apa? Bila saya pegang ni saya tak rasa apa-apa kat tangan saya. Bila kita masak ni kan, bila kita masak ni, apa ni, kita kita masak ni pun kadang-kadang ada ni ada dia punya paruh-parut peperangan ketika masak lah. Ni berlaku kat saya lah. Kadang-kadang kalau kat rumah kan kita masak pakai kain pelikat je kan. Air minyak penuh badan eh. Jadi malam-malam tengok luka-luka gitulah. Kat sini kan luka-luka tu parut lah. Jadi awak bayangkan minyak tu kita goreng-goreng campak kena kat badan kita, itu pun kita rasa sakit. Awak bayangkan batu yang panas merah menyala tu, bara tu dia ambil, dia letak kat badan Ammar bin Yasir menjerit lah kesakitan. Kemudian lepas dah sakit tu, dia cabut, dia benamkan Yasir dalam air. Jadi dah rasa sakit ni, lepas tu dia rasa pedih sebab kena air. Luka-luka dia kena air. Itulah tahap Ammar bin Yasir diseksa lah. Dan dia masa tu dia tak ada kekuatan pun nak melawan. Ada kekuatan ke? Nak kekuatan, mak dah mati dah. Ayah dah mati syahid Dia tak ada kekuatan pun nak nak menentang kafir Quraisy tu. Dan nak cakap nak tegur macam mana? Orang tu dah siksa dia. Orang tu dah siksa dia. Dia ambil minyak ni simbah kat badan. Kita baru kena minyak sikit. Oh no. Oh no, saya kena parut. Parut sakit. Hmm, Baru kena minyak sikit tapi dia kena batu yang panas ni pun dia dah batu yang panas ni dia tak mampu nak pertahankan dengan lidah. Apa yang dia boleh buat adalah dia membenci perbuatan tersebut dalam hati, tapi mulut dia terpaksa dia tak tahan dah kena seksa teruk sangat. Dan hati dia rasa remuk sangat tengok mak ayah dia mati diseksa. Dia pun mengucapkan kata-kata kufur dan mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila orang kafir musyrik dengar je tu, dibebaskan Ammar bin Yasir. Jadi Ammar bin Yasir pun pergi menangis-nangis kat Nabi Muhammad SAW. Dia kata, maafkan aku telah kufur, aku telah mencacimu wahai Nabi Muhammad SAW. Tapi bila Nabi Muhammad kata macam tu, Nabi buat kata bahawa apa yang awak buat tu adalah usaha untuk nak menyelamatkan hati, menyelamatkan nyawa awak sendiri. Tetapi yang penting adalah hati tu secara hakikatnya sebenarnya membenci perkara yang tersebut. Jadi apa yang kita boleh belajarlah daripada hadis ini, bahawa bila berlakunya kemungkaran, kita ada option untuk membuat option untuk melakukan. Jika kita ada kuasa, kita menggunakan kuasa autoriti kita untuk mencegah kemungkaran tersebut. Bila kita tak ada kuasa, kita menggunakan nasihat, teguran, tulisan yang berhikmah bagi menasihati orang yang melakukan kemungkaran tersebut. Dan jika kita tak ada kuasa, tak ada teguran berhikmah pun tak boleh, kita mampu untuk membenci sesuatu kemungkaran dengan hati, tapi ia dinilai sebagai selemah-lemah iman. Sekian sekajalah kita punya syarah hadis pada hari ini. Terima kasih kepada yang mendengar. Saya mohon maaflah sebarang kesilapan pada hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.